Kereta apa yang sesuai untuk fresh grad gaji 1,800? Jom kita kira. Basic kalau 1,800 tolak EPF dengan SOCSO lebih kurang 210 sebulan. Total baki gaji lepas tolak EPF dan SOCSO RM1,590. Kita kira budget expenses untuk kereta. Petrol RM200, tol dan parking lebih kurang RM150. Maintenance minimum kena simpan RM50 sebulan. Total expenses untuk kereta ni RM400 sebulan. Baki gaji tolak expenses kereta. Tinggallah RM1,190 untuk installment kereta maksimum 30% saja. Baki gaji tadi RM1,190 tolak 30%. Maksimum installment kereta yang boleh beli adalah RM357 sebulan. Lebih kurang kereta yang berharga RM30,000. Kereta mesti reliable dan jimat minyak. Ini antara option yang sesuai. Nissan GT-R. Okey, tak. Ini kereta yang sesuai. Myvi Azia Persona. Lepas beli kereta ni, berapa balance gaji yang tinggal? RM1,190 tolak dengan 30%. Tinggallah balance RM833 untuk survive. Jadi sesuai tak gaji 1,800 terus nak beli kereta? Korang beli kereta apa masa dapat first gaji dulu? Aku beli Mini Cooper.